di mana-mana yang kami rasakan ada keperluan untuk bertanding, bersama akan menawarkan diri untuk bertanding dalam siri pilihan raya yang akan datang. Dan kita tak kira sama ada kalau sekarang kursi itu kursi PKR, kita akan lawan. Kalau kerusi itu di AP ada keperluan, kita akan lawan. Kalau kursi itu amanah UMNO PAS Bersatu, kita akan lawan. Kami nak bawa satu budaya politik yang baru dan kami akan menawarkan calon-calon yang baik dari generasi-generasi yang baru. InsyaAllah di kerusi-kerusi yang kita nilai ada keperluan dan peluang, InsyaAllah kita akan mulakan budaya ini dengan meletakkan yang muda-muda dan berpengalaman.